Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Sudah bersedia untuk ikuti siaran kami pada malam ini dengan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, topik yang lain dan perbincangan yang mungkin bagi saya agak baru untuk kita persembahkan pada malam ini. Baik, sebelum itu saya lihat di sini ada teman-teman kita yang telah memberikan komen di ruangan chat kita. Kita ada Kak Som di situ. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan tu tanya yang pertama tu tak ada kena-mengena untuk pengajian kita pada malam ini. Tapi terima kasih kepada Kak Som kerana sudah masuk di ruangan kami di sini dan memberikan salamnya. Dan mudah-mudahan Kak Som juga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di situ. Kita ada Kak Nur Kamaria juga di sana. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Nur kerana bersama dengan kami pada malam ini. Kak Aisyah Taha juga bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersiaran dan meneruskan perbincangan hadis kita. Okey, baik, tanpa membuang masa lagi, kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang ke berapa yang ke-9 pada malam ini, di episod kita yang ke-16. Hadis kita sebenarnya bertajuk Punca Kebinasaan Umat. Okey, punca kebinasaan umat. Yang mana ada nanti Nabi SAW sebutkan tentang faktor berlakunya punca kehancuran tersebut. Dan di sini terlebih dahulu kita akan baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ada 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kita lihat di sini pada sebab mengapa hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada satu ketika, iaitu pada musim haji, dan di kalangan para ulama hadis menyebutkan ia berlaku ketika haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyampaikan khutbah tentang kewajipan melaksanakan ibadah haji. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini dia tanya kepada Nabi, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Jadi dia tanya kepada Nabi, bila Nabi kata, wahai manusia, sungguh Allah sudah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Bertepatannya dengan bulan Zulhijjah kita ni, musim haji. Jadi hadis ini Nabi SAW sampaikan ketika musim haji. Lalu Nabi pernah berkhutbah di situ, Nabi kata, buat ibadah haji ini, maka buatlah. Tapi ada seorang lelaki ini dia tanya kepada Nabi,
apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Bila Nabi SAW mendengar soalan itu, Nabi diam. Nabi tidak memberikan apa-apa jawapan. Tetapi lelaki ini, dia terus bertanya dan bertanya dengan soalan yang sama. Sehingga dalam riwayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan kepada kita, dia bertanya sebanyak 3 kali dengan soalan yang sama. Setelah itu, apa yang Nabi SAW ucapkan? Nabi kata kepada lelaki ini, ya. Okey. Nabi kata, kalau saya jawab ya, tentu haji menjadi wajib setiap tahun dan kamu tidak akan dapat melaksanakannya. Ibadah haji ini adalah wajib. Tapi kita jangan lupa, ia adalah untuk mereka yang mampu. Maknanya, taklah bila kita kata ia wajib, setiap tahun kita kena laksanakan. Ia diperintahkan kepada mereka yang berkemampuan daripada sudut harta, tenaga, kesihatan, kan? Sebab tu kita lihat tak semua orang yang pergi menunaikan ibadah haji. Beza ya dengan puasa. Kalau puasa tu kita kata setiap tahun, setiap bulan Ramadan tu wajib berpuasa, seluruh dunia yang mana penganut agama Islam tu setiap bulan Ramadan wajib berpuasa. Tapi haji tidak. Sebab tu Nabi SAW katakan begini kepada dia, kalau saya katakan ianya wajib setiap tahun, nanti jadi wajib setiap tahun semua orang wajib pergi haji. Nabi kata apa? Kamu mungkin tak mampu untuk melaksanakannya. Seterusnya, Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sama. Nabi ingatkan kepada lelaki ini yang mana ungkapan ungkapan matanya, hadisnya sama sebagaimana hadis kita yang ke-9 pada malam ini. Nabi kata kepada dia, janganlah kamu bertanya apa yang tidak aku sebutkan. Di sini berbentuk satu larangan daripada Nabi SAW. Jangan tanya apa yang Nabi tak sebut. Kalau Nabi kata tunaikan ibadah haji, tunaikan. Jangan tanya lagi. Nanti dia akan menyusahkan. Itu maksudnya. Jadi Nabi kata apa? Sebabnya Nabi larang di sini, kerana binasanya orang sebelum kamu adalah kerana mereka banyak bertanya. Banyak bertanya perkara yang tidak perlu. Dan itu satu ya sebabnya. Kemudian Nabi kata mereka juga tidak mematuhi para nabi mereka. Iaitu ini adalah situasi yang berlaku kepada umat sebelum Nabi SAW. Umat sebelum umat Nabi SAW. Jadi Nabi beritahu begini, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka laksanakan mengikut kemampuan kamu. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah yang menjadi punca mengapa Nabi SAW sebutkan hadis kita di bab yang ke-9 ini. Iaitu ada 3 perkara penting di sana. Kalau kita balik kepada hadis kita ni, maksud hadis kita di sini. Pertama, Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Itu poin kita yang pertama ya pada malam ini. Apa yang aku larang, maka hendaklah kalian jauhi. Yang kedua, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan yang kedua, poin kita pada malam ini ialah apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, hendaklah kalian laksanakan mengikut kepada kadar kemampuan kalian. Bagaimana itu? Nanti kita akan bincangkan. Dan akhir sekali kita ada yang ketiga di sini, iaitu Nabi ingatkan kepada kita, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Nabi sebutkan, sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian. Maksud umat sebelum kalian inilah umat nabi-nabi sebelum kalian. Kita boleh ambil umat Nabi Nuh,
umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, Nabi Isa, ya, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kitalah di sini, ya, sejak pada zaman Nabi hinggalah ke hari ini. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, perkara di situ kathratu masailihim, iaitu banyak mereka bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka ini banyak bercanggah atau mereka ni banyak membantah para nabi mereka. Jadi ini Nabi pesan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun umat baginda, jangan ikut sikap sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Baik, kita pergi kepada poin kita yang pertama, ya jemaah, pada malam ini, iaitu apa yang aku larang hendaklah kalian jauhi. Apakah yang dimaksudkan dengan apa yang aku larang di sini? Okey. Di kalangan para ulama hadis, ketika mereka membincangkan hadis ini untuk poin kita yang pertama itu tadi, mereka melihat bahawa ada dua makna bila disebut tentang larangan. Ada dua makna, iaitu pertama ianya haram, kedua ianya makruh. Dan nanti kita akan masuk kepada poin yang ketiga untuk ataupun kategori yang ketiga untuk poin yang pertama ini. Jadi, bila kita kata apa yang Nabi larang, bermakna ialah semua perkara yang Nabi haramkan. Tidak kira sama ada yang termaktub dalam Al-Quran ataupun yang Nabi SAW sabdakan kepada kita, iaitu hal-hal yang dilarang yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh, yang saya berikan di sini ialah contohnya berzina. Berzina ni haram. Adakah yang nak kata boleh? Okey, adakah nak kata boleh? Saya tak rasa. Tiba-tiba kan keluar boleh Ustazah berzina tiba-tiba. Ini maknanya kita dah melanggar sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ataupun di situ contohnya lah minum arak, membunuh, kan, mengumpat. Ini lebih relate lah dengan kehidupan kita, kan? Mengumpat. Perkara-perkara ini adalah larangan yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Boleh berikan kepada saya apa lagi perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita? Cuba sila letakkan di ruangan komen, saya nak lihat komen daripada penonton kita. Selain daripada contoh-contoh yang saya berikan di dalam slide saya itu, apakah contoh lain yang boleh diberikan di sini tentang perkara yang dilarang di dalam agama? Silakan kita beri masa kepada semua untuk menaip dan nanti kita akan paparkan jawapan daripada penonton kita. Okey, apakah perkara-perkara lain menurut kepada kefahaman anda bahawa ia adalah sesuatu yang dilarang dalam agama? Selain daripada contoh yang Ustazah berikan di slide ini. Selain daripada berzina, minum arak, membunuh, mengumpat, apakah perkara-perkara lain yang dilarang yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW? Okey, Puan Norma, bermusuhan. Boleh saya terima lagi? Kak Som kita, derhaka pada ibu bapa. Cantik jawapannya. Kak No, berjudi. Boleh diterima? Okey, Badurah, buang masa. Masya Allah, tabarakallah. Waste time, ya? Oh, itu perkara yang haram ke? Macam mana buang masa ni? Okey. Jarang saya dengar orang kata buang masa tu haram. Berani betul ni. Baik, tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh tu macam mana? Adakah itu bermaksud kita memfitnah antara satu dan yang lain? Mencuri, Adil. Mencuri. Baik, cantik jawapannya. Kak Aisyah tadi ada memutuskan silaturahim. Betul. Itu merupakan sesuatu yang dilarang dan boleh kita masukkan dalam kategori haram. Ada lagi, Norli, mencuri. Ada dua jawapan, mencuri tu di situ. Dia kata rasuah. Hampir sama semua jawapannya. Ada yang lain selain daripada itu? Okey, dah berhenti. Okey, semua yang disebutkan tadi, dalam komen kita ni betul. Ustazah tak nafikan. Mencuri, berzina, meninggalkan solat sebagaimana Mas Niza sebutkan, mensyirikkan Allah, ni dosa yang haram yang paling besar ni, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua itu adalah perkara yang betul. Maknanya di sini kita nak kata
hal yang haram itu jelas pada kita. Betul tak? Kita jelas ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, kita tidak boleh lakukan. Dan ada 7 perkara di sini yang Ustazah nak berikan contoh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kepada kita supaya meninggalkan 7 hal yang membinasakan. Nabi ingatkan kepada para sahabat dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi kata, hendaklah kalian menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi kata kepada mereka, 7 perkara yang membinasakan ialah asyirku billah. Ini sebagaimana jawapan yang diberikan tadi ya. Tak silap saya Mazniza yang berikan tadi jawapannya. Okey, Nabi kata apa yang pertama? Hal yang membinasakan, maksudnya 7 perkara ni yang akan kita baca hadisnya, ia adalah hal yang Nabi larang. Kerana apa? Nabi kata ini adalah perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan di situ ya, pertama mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyirku billah. Kemudian Nabi sebutkan yang kedua, wasihru, iaitu melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, dan membunuh jiwa, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, melainkan dengan kebenaran. Ataupun dengan hak. Dengan hak ni maksudnya ialah mungkin itu dalam medan peperangan, ataupun sesebuah negara yang melaksanakan hukum hudud yang menyebabkan seseorang itu perlu dikenakan dengan hukuman bunuh. Ini maknanya ada kebenarannya untuk mengambil nyawa seseorang itu pada kes-kes yang tertentu. Dan seterusnya Nabi ingatkan kepada kita perkara yang membinasakan itu adalah wa aklur riba, makan riba. Ada tak tadi yang berikan jawapan riba? Macam tak ada. Oh ada. Okay. Ada. Siapa tu? Nur Haqira. Okay, Nur Haqira sebutkan di situ. Makan riba. Dan Nabi SAW sebutkan yang keenam, iaitu wa aklu malil yatim. Keenam ke yang kelima Yang kelima wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Kedua yang terakhir Nabi sebutkan di sini wattawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan peperangan. Itu melihat pada konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang ketujuh yang Nabi sebutkan sebagai kebinasaan, hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita jauhi. Nabi sebutkan wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, iaitu menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang beriman sebagai seorang wanita yang berzina. Jadi ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Bukan 7 itu sahaja ya, bukan 7 itu sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, yang mana kita boleh kategorikan ia sebagai perkara yang haram jika kita lakukannya. Bukan 7 itu, tapi itu sebagai contoh yang Ustazah datangkan pada malam ini supaya kita dapat lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sebutkan banyak perkara-perkara yang diharamkan, yang Nabi suruh kita jauhi. Jadi antaranya ialah 7 perkara itu tadi. Dan tadi saya dah sebutkan, di kalangan para ulama menyebutkan hal yang Nabi larang itu ia tak semestinya hukumnya haram, tetapi ia boleh kita kata sebagai hukumnya makruh. Di sini saya berikan contohnya, hukum makruh ialah makan bawang putih ya, bagi yang ingin solat berjemaah. Kenapa tak boleh tu? Sila jawab. Kenapa kita tak boleh? Kenapa hukumnya makruh bila kita makan bawang putih ni? Ada siapa-siapa suka makan bawang putih kat sini? Saya tak berapa prefer lah. Kenapa? Kenapa Nabi larang? Ada hadis lah Nabi sebutkan, kalau kalian makan bawang putih, ada riwayat menyebutkan bawang merah, jangan kalian pergi melaksanakan solat. Kenapa?
Sampai bila Nabi kata jangan, kita nampak ia sebagai satu bentuk yang Nabi larang kan? Baik. Bila Nabi larang, bermakna di situ kita nak letak mana? Adakah ia pada kategori haram ataupun makruh? Di kalangan para ulama kata dia bukanlah sampai pada hukum haram. Tapi bila kita lihat larangan itu, bermakna hanya setakat pada hukum makruh saja. Maknanya kalau seseorang itu dia makan juga bawang putih, kemudian dia pergi melaksanakan ibadah berjemaah tu, ibadah umrah pula ibadah berjemaah tadi kan, kita lihat di sana bukanlah kita kata sampai haram, berdosa besar sampai hukumnya masuk neraka, tak begitu. Cuma ia boleh jatuh pada hukum yang makruh. Tapi kalau dia buat, adakah dia berdosa? Tidak. Kak Som kata apa di situ? Bau ya? Bau. Okey. Normal bau ya? Betul, normal. Bau di situ. Bau dia boleh mengganggu. Ya, betul. Nanti bau mulut berbau, nanti mulut berbau dan mengganggu. Baunya mengganggu orang lain. Bau yang tidak enak jika seseorang tersendawa, okey. Mengganggu jemaah yang lain, Yes. Dan bukan itu sahaja. Kita lihat begini, apa-apa yang berbau, kan, yang berbau di sinilah yang kita lihat ianya makruh. Bila kita bawa ia keluar berjumpa dengan orang ramai. Bukan kita kata kalau gitu maknanya bawang putih ni sahajalah maksudnya. Tapi di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis itu, mereka menyatakan bahawa apa sahaja yang boleh mendatangkan bau, tidak kira sama ada pada bau mulut kita ataupun pada bau badan kita. Okey, bau badan kita. Tapi kadang-kadang makan bawang putih ni peluh boleh bau tau. Betul, peluh boleh bau. Saya pernah jugalah makan ada, bukan bawang putih tu, tapi saya makan apa ya, keropok apa entah, tapi keropok tu ada rasa bawang putih. Bila berpeluh tu rasa badan berbau keropok tu sama. So kita rasa macam alamak, betul juga Nabi SAW sebutkan ya. Maknanya di situ dia makanan-makanan yang berbau ini dia bukan sahaja boleh menimbulkan bau yang tidak enak pada mulut kita, tapi pada badan kita. Jadi badan itu kalau kita keluar dengan bau yang semikian, lebih-lebih lagi bila kita solat berjemaah, kan dia boleh mengganggu orang lain, mungkin tak khusyuk solatnya sampai orang rasa tak tenang dengan bau yang ada pada mulut kita ataupun pada badan kita. Sebab itu di sini hukumnya adalah makruh. Okay, contoh lain yang boleh saya berikan ialah bertepatan dengan konteks kita ataupun waktu kita, situasi kita ni pada bulan Zulhijjah ni kan ada hadis Nabi SAW ingatkan kepada kita bila dah masuk pada 1 Zulhijjah, bagi mereka yang ingin berkorban, Nabi kata apa? Janganlah kalian membuang apa yang ada pada bulu, pada badan dan juga pada kulit kalian. Jadi di situ merupakan larangan dikatakan potong kuku, potong rambut kan. Tadi baru ada orang tanya dengan Ustazah di Masjid Darul Ghufran. Tanya pada Ustazah, Ustazah macam mana anak saya ni dikerja nurse lah. Jadi kuku tu kan cepat panjang. Kuku tu cepat panjang, so dia nak potong kuku tu. Dia kata tertakut dosa. Macam mana ya? Sebab Nabi larang kan, kalau nak berkorban ni, kita potong kuku, potong rambut ni macam mana? Saya kata hukumnya makruh. Tak sampai kepada jatuh hukum haram tu, sampaikan kalau kita buat, mendatangkan dosa pada diri kita. Tak sampai sedemikian. Tapi kalau sebaiknya, kalau kita dapat tinggalkan, terbaik. Namun kadang-kadang kita tak nafikan. Contoh mungkin kita ada pekerjaan tu tadi kan yang menyebabkan kita perlu potong, terpaksa. Jadi tak menjadi masalah. Boleh sahaja. Samalah tadi, mungkin tadi tak sangka pula makan nasi goreng tu ada bawang putih kan. Kita pun kunyah-kunyah, alamak ada bawang putih. Kita nak solat berjemaah. Termakannya macam mana? Dosa tak kalau pergi solat jemaah juga? Tak dosa. Hukumnya hanya makruh di situ. Baik, kita ada poin yang ketiga di sini berkenaan dengan poin kita yang pertama, iaitu ada kalanya juga bila kita ni masuk pada situasi-situasi yang darurat. Bila masuk pada situasi-situasi yang darurat, di situ kita dapati bahawa dalam hal ini membolehkan untuk melakukan perkara yang dilarang. Contoh hal yang darurat macam mana? Boleh berikan jawapan di ruangan komen? Kalau kita kata contoh, perkara itu haram, hukumnya haram. Tapi kerana kita berada pada situasi yang darurat, menyebabkan perkara yang haram itu kita boleh lakukan.
Nak lihatlah. Tahu ke tidak? Okey, kita tunggu jawapan daripada jemaah kita. Bagaimana? Ada jawapan? Sebelum tu kita minum dulu. Sementara tunggu jawapan daripada sidang penonton kita ni. Wah, ni fikir lama juga ya. Part yang ketiga ni. Bagaimana? Makan makanan haram. Okey. Badurah dia kata, makan makanan haram. Dia kena explain lagi tu makan makanan haram. Adakah semua keadaan boleh kita makan makanan haram? Maknanya apa? Bila time darurat boleh makan makanan haram. Tapi darurat yang macam mana? Semua orang nanti boleh kata, oh saya tengah darurat. Kadang-kadang, oh saya darurat, susah darurat. Okey, darurat tu macam mana? Makan makanan yang tak halal. Semua tentang makanannya. Memakan yang haram kerana untuk survival. Okey, itu ada sedikit penerangannya, cantik. Itu yang saya inginkan. Maknanya berikan jawapan bersama dengan penerangan sedikit lah. Jadi kita faham ya. Jangan bagi umum saja. Memakan makanan haram untuk teruskan kehidupan. Baik. Siapa ni? Kak Noh, makan daging khinzir jika betul-betul tidak ada makanan yang lain lagi. Ini okey, dalam hutan tak ada makanan, nampak binatang yang dah mati boleh makan. Okey, Kak Som kita. Comel Kak Som jawapan. Masya-Allah tabarakallah. Okey, dia kata apa tu? Makan babi atau haram jika tidak ada makanan lain, itu dipanggil sebagai darurat. Kalau dah darurat, okey, Badura diterangkan lagi ya. Berbohong untuk kebaikan, oh. Ini kes lain, okey. Tak ada makanan langsung. Baik, kebiasaannya kita lihat tentang makanan itulah sebab dah semua bagi jawapan tentang makanan kan di sini. Baik, dia tak semestinya kita kata memang dah tak ada langsung. Bagi saya mana-mana kita pergi makanan itu ada. Okey, makanan itu ada. Cuma apa yang kita pilih untuk makan. Bila kita kata situasi yang betul-betul darurat ni lah, contoh kan tadi ada orang kata kita masuk dalam hutan. Kemudian sesat. Hutan rimba, tak tahu mana jalan. Kompas pun tak ada, tak tahu dah nak buat apa. Kita pun dah selai sepinggang dekat situ. Nak buat apa ni? Lapar. Tadi ada sebutkan untuk survival. Maknanya dia nak meneruskan kelangsungan hidup dia ni. Kalau tak makan, mati. Kan? Lepas kita nampak ada bangkai. Contoh, bangkai khinzir. Bangkai babi. Kita memang haram khinzir tu. Tak boleh makan babi. Memang tak boleh makan. Tapi sekarang kita nak meneruskan kehidupan kita. Pada waktu itu, perkara yang asalnya haram, ianya menjadi boleh untuk kita makan. Tapi dengan syarat tak bolehlah makan sampai kenyang-kenyang, sampai sendawa bau khinzir keluar tu kan daripada mulut kita. Itu dah lain cerita kan, sekenyang-kenyangnya. Dia makan hanya sekadarnya. Sekadarnya untuk hidup. Bukan sampai buat macam-macam lauk, bukan begitu. Ataupun contoh lain yang boleh saya berikan yang lebih bertepatan dengan konteks kita lah. Okay, kalau kita, contoh saya kata, orang perempuan ataupun orang lelaki, mungkin dia sakit. Bila dia sakit, kita ni tak boleh buka tudung kita kepada yang bukan mahram. Ataupun orang lelaki ada batas-batas auratnya, dia pun tak boleh nak buka bahagian auratnya kepada yang bukan mahramnya. Tapi doktor pula berlainan jantina dengan kita. Kan contoh kalau yang lelaki dia pergi jumpa doktor perempuan. Kemudian kita pula yang perempuan pergi jumpa doktor lelaki. Jadi bahagian tempat yang sakit tu haram untuk kita buka. Tapi waktu itu darurat. Nak buat bagaimana? Kalau tak bolehlah. So kita perlu buka untuk tunjukkan bahagian aurat tu yang asalnya haram tak boleh buka. Ini dipanggil sebagai satu keadaan yang asal hukumnya haram, tapi kemudiannya kerana ada kes-kes yang tertentu yang boleh untuk kita berikan kepada hukum asal itu dengan pengecualian yang akhirnya dibolehkan. Okey, saya harap faham ya tentang poin kita yang ketiga. Pada poin kita yang pertama, apa yang aku larang, itu apa yang Nabi SAW larang, hendaklah kalian jauhi. Dan di situ kita ada yang haram, yang makruh. Walaupun makruh ini ya kita kata masih okey lagi buat, tapi kalau kita boleh jauhi, itulah yang terbaik. Namun kalau kita buat ataupun terpaksa buat, ianya taklah kita kata sampai masuk kepada hukum yang haram itu tadi.
Dan ada juga perkara yang asalnya haram namun kerana kita masuk pada situasi yang darurat yang membuatkan kita terpaksa sangat-sangat tidak ada pilihan lain, di situlah hukum yang haram yang Nabi suruh jauhi kita dibenarkan untuk lakukan. Tapi dengan syarat-syarat yang sebagaimana juga telah saya sebutkan itu tadi. Okey, baik. Kita pergi kepada poin kita yang kedua dalam hadis kita. Kalau tadi ia berkaitan tentang perkara yang Nabi SAW larang. Poin kita yang kedua, Nabi SAW sebutkan apa tadi? Apa yang aku perintahkan, hendaklah laksanakan semampu kalian. Nabi sebutkan begitu. Okey, kenapa ada semampu kalian tu? Okey, tak apa, nanti. Okey, relax dulu. Kita bincangkan dulu dua perkara di sini. Bila Nabi SAW menyebutkan tentang apa yang aku perintahkan, sama sebagaimana tadi. Bila Nabi kata apa yang aku larang, dia terbagi kepada dua kan? Iaitu maksudnya perkara yang Nabi haramkan dan juga perkara yang masuk pada hukum makruh. Dan di sini bila kita kata yang aku perintahkan, bermakna pertama ianya adalah wajib. Dan yang kedua, ia adalah perkara yang berkaitan dengan hukum sunnah. Okey, so kita ada dua di sini. Kalau kita kata hal-hal yang wajib, pastilah yang pertama sekali kita semua tahu, ia mesti berkenaan dengan rukun Islam kita. Rukun Islam kita. Contoh solat, puasa, bayar zakat, kan? Ni semua perkara-perkara yang wajib. Macam tadilah kita boleh sebaliknya. Tadi kata kan jangan makan riba, jangan makan harta jangan mensyirikkan Allah. So di situ maknanya di sini kita ubah balik. Kalau kata jangan mensyirikkan Allah, maka wajib di situ mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan akidah kita. Kemudian tadi saya sebutkan ialah bersedekah. Bersedekah ni kalau kata bersedekah wajib ialah yang berkaitan dengan zakat fitrah kita ataupun zakat yang sudah sampai kepada hukum haulnya tu kan yang perlu dibayar. Baik, kemudian kalau perintah sunnah ini hal-hal yang contoh kalau solat, kita kata ialah solat sunat kita, qabliyah, ba'diyah, solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat qiyamul lail, solat sunat witir ataupun solat sunat tarawih. Di situ yang mana kalau kita tak buat pun taklah sampai masuk kepada hukum berdosa. Okey, jadi itu adalah satu hal yang disebut sebagai sunnah. Namun menariknya di sini, walaupun Nabi SAW kata aku perintahkan, tetapi Nabi SAW letakkan pada sabda baginda kan di belakang itu Nabi kata apa? Laksanakan semampu kalian. Semampu kalian tu macam mana? Adakah kita kata, oh kalau Nabi kata semampu kalian, kalau saya tak mampu nak solat 5 waktu, saya solat, inilah Ustazah, 1 waktu je boleh, pilih subuh je. Macam mana? Adakah begitu? Sebab Nabi kata semampu kita apa? Saya mampu untuk subuh je, yang lain semua saya tak mampu. Adakah begitu maksudnya? Bukan begitu. Maksud Nabi di sini semampu kalian. Kita wajib laksanakan solat kita. Senanglah Ustazah ambil contoh solat saja, senang. Okey? Jadi daripada contoh solat tu nanti mungkin penonton boleh kembangkan lagi kepada contoh-contoh yang lain. Kita ambil satu contoh iaitu solat. Bila Nabi kata solat, apa yang aku perintahkan, buatlah semampu kalian. Kita ambil contoh solat, solat itu wajib. Solat 5 waktu. Okey, solat 5 waktu. 5 waktu ini adalah wajib. Tapi Nabi kata semampu kalian, maknanya kadang-kadang bila kita buat solat ataupun kita laksanakan solat kita ni, kita sakit. Okey, kita sakit. Kita tak boleh nak berdiri. Sakit kaki mungkin. Jadi di situ apa yang kita mampu, kita tetap melaksanakan solat yang wajib tersebut. Namun dalam keadaan solat duduk. Maknanya itu semampu kita. Betul tak? Okey. Ataupun kita kata kita dalam keadaan yang mana perlu menjamakkan solat kita. Okey, menjamakkan solat kita. Kita tak tinggalkan solat itu. Tapi kerana mungkin kita musafir. Dalam musafir tu susah. Kalau kita nak solat ikut pada waktunya.
Jadi sunnahnya di situ Nabi SAW perintahkan kepada kita, kita boleh jamak qasar solat kita. Jadi tak ada masalah. Kan? Itulah yang kita mampu untuk lakukan. Maknanya sebab apa? Pada dalam perjalanan tu kita tak ada kemampuan untuk setiap kali masuk waktu solat, kita nak ambil wuduk, kemudian setiap kali masuk waktu solat kita perlu laksanakan tepat pada waktunya. Kita tidak ada kemampuan dalam perjalanan tu. Lagipun sunnahnya ialah menjamakkan solat, mengqasar dan menjamakkan solat. Baik. Ataupun contoh lain, puasa. Bagaimana kita kata, dalam melaksanakan hal yang wajib tersebut, kita ikut kepada kemampuan kita. Kalau kita lihat kepada puasa yang wajib, contohnya puasa di bulan Ramadan. Ada orang, dia mungkin tak boleh untuk melaksanakan puasanya penuh. Mungkin dia sakit. Yang mana menyebabkan dia terpaksa membatalkan puasa dia. Jadi dalam hal tersebut, dibenarkan bagi diri dia. Kita tak kata, ya awak tak boleh, awak mesti puasa. Tak kira sakit ke tak sakit ke kan, tak boleh. Dah wajib kena puasa. Dalam agama kita tidak menyukarkan sedemikian. Dalam agama kita melihat kepada keadaan-keadaan, bagaimana kemampuan orang itu. Bila dia sakit, bermakna kemampuannya setakat itu sajalah dia melaksanakan hal yang wajib tersebut. Ataupun puasa sunat. Puasa sunat ini, kalau kita tak mampu untuk lakukan, contoh kita ambil puasa di awal bulan Zulhijjah. Nabi SAW disebutkan bahawa Nabi melaksanakan puasa di awal bulan Zulhijjah daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Tapi itu sunnah ya. Tapi adakah kita kena buat daripada 1 hingga 9 itu? Kerana Nabi buat ni sunnah, kena wajib buat. Begitu kan? Kita mesti buat macam tu kan? Sebab Nabi buat, Nabi lakukan. Apa Nabi perintahkan? Maknanya di situ kita buat. Kalau tak mampu pun nak buat juga? Tak. Bukan sedemikian. Jadi ia ikut kepada kemampuan kita. Kalau kita tak mampu untuk berpuasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah, kita pilihlah mana-mana hari yang kita mampu. Mungkin hari Isninnya atau hari Khamisnya kan, ataupun pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah yang merupakan hari Arafah, yang ada kita kata fadilat, keutamaan yang Nabi SAW sebutkan. Siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, itu pada hari Arafah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi masya-Allah tabarakallah. So kita pilih, tapi kita tak bolehlah paksa diri kita. 1 sampai 9 nak puasa juga tapi tak mampu, sakit. Masa tu sakit. Macam mana ni? Tak boleh buat. Tak ada masalah. Sebab Nabi kata apa? Buatlah semampu kalian. Ikut kepada kemampuan kita. Tapi buat, yes, kita buat. Kita laksanakan kerana ia adalah perkara yang wajib dan ia juga adalah perkara yang sunnah. Okey, baik. Kita pergi kepada poin kita yang ketiga, yang terakhir pada malam ini. Bertepatan dengan tajuk yang menjadi pilihan untuk poster kita. Okey, berkenaan dengan bertanya. Pada poin kita yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang dua punca kehancuran umat. Dua punca kehancuran umat. Pertama ialah banyak bertanya dan mengada-adakan pertanyaan. Tak ada isu, jadi isu. Hal yang tak perlu tanya, kita tanya. Kan? Ini maksudnya. Kemudian yang kedua ialah menyalahi risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi contoh, Nabi larang tadi, perkara contoh Nabi larang berzina, Nabi larang membunuh, Nabi larang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nak menyalahi semua larangan itu. Ataupun Nabi perintahkan kita solat, Nabi perintahkan kita menutup aurat, Nabi perintahkan kita untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia, kita bantah. Kita tak nak solat, tak nak puasa, semua tak nak. Kita menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini punca kehancuran. Itulah yang berlaku kepada umat sebelum umat Nabi SAW yang ada pada umat-umat yang terdahulu. Namun di sini, sebagaimana yang kita kata sebagai asbab urut ataupun punca penyebutan hadis ini,
Nabi tidak suka bila seorang sahabat itu dia tanya kepada Nabi tentang adakah setiap tahun. Kalau masih ingat lagi, saya sebutkan tentang hadis awal. Bila Nabi kata, wahai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah haji kepada kalian, maka lakukanlah haji. Jadi lelaki itu tanya kepada Nabi apa tadi? Adakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi tak suka dengan soalan itu. Maknanya tak ada keperluan untuk tanya. Sebab kalaulah Nabi kata ia bimbang-bimbang, ia menjadi satu perkara yang wajib, yang akhirnya kita semua terpaksa buat dalam keadaan yang mana setiap tahun perlu pergi menunaikan ibadah haji itu tadi. Jadi Nabi kata, apa yang aku suruh kalau aku kata ibadah haji saja, ibadah hajilah. Jangan cuba kita jangan create satu situasi ataupun satu keadaan yang mana menyukarkan sebuah ibadah yang mana sudah dipermudahkan untuk kita. Jadi dalam agama kita ni ada hal yang kadang-kadang tak perlu untuk kita persoalkan. Contohnya kita tanya, Ustazah, kenapa orang perempuan kalau dia haid dia tak boleh solat. Kalau saya nak solat macam mana? Saya nak solat juga. Tak kira lah. Boleh tak? Dah Allah Subhanahu Wa Taala larang wanita yang dalam keadaan haid untuk solat. Terimalah hukum itu sebagai satu hukum yang pasti di sana ada banyak hikmahnya. Contoh kita kata, kenapa lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4? Tak adil betul hukum ni. Macam tu kan kita tanya tu kan, kenapa? Kita mesti Ustazah, kita ni dah tahun 2022 Ustazah, mesti kita ada woman power. Mesti hukum tu kita kena ubah. Tak relevan hukum-hukum macam ni. Kita timbulkan isu-isu yang begini yang menyebabkan mungkin boleh menimbulkan banyak isu dalam masyarakat. Yang sebenarnya dia tak ada isu tau. Tapi kerana mungkin ada satu gerakan yang keluarkan yang membentuk satu sentimen, hal-hal yang sensitif ini yang buatkan orang betul lah ataupun satu hukum ni, kita orang perempuan dah tahun 2022 ni patut dah boleh jadi imam tau. Dah ramai dah hafizah ni kat Singapura. Betul tak? Kat Singapura dah banyak ramai hafizah yang hafal Quran. Buat apa jadi hafizah kalau tak boleh jadi imam? Orang lelaki belakang kita, orang lelaki kadang tak guna juga. Kita guna ayat macam tu kan. Kita keluarkan isu-isu yang begini. Dia menjadi persoalan, akhirnya menjadi perbahasan. Dah jadi perbahasan boleh kucar-kacir dalam masyarakat Islam kita. Sebab itu penting, sebelum kita nak mengeluarkan sesuatu isu, pertanyaan, ia perlu difikirkan terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi bila kita ni di kalangan masyarakat awam. Kalau ia berlaku di kalangan asatiza, bagi saya benda tu normal. Kerana ada juga yang diceritakan ataupun yang disyarahkan di dalam hadis ini. Maknanya di kalangan para ulama hadis ketika mereka mensyarahkan, mereka kata kalau untuk orang awam lah, ini maknanya berlaku Nabi larang tu untuk orang awam. Tapi kalau di kalangan ulama kan yang mana mereka perlu memikirkan tentang sebuah hukum, keluar satu isu lalu mereka perlu mencari, perlu bertanya, ada perdebatan, di sana pasti diperbolehkan sahaja. Kalau tak, bagaimana? Kan ada hukum-hukum yang baru ataupun ada isu-isu baru yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tak boleh bertanya langsung, di sini akan menyebabkan banyak lagi permasalahan. Jadi kita serahkan hal itu kepada yang ahli. Lebih baik untuk mengelakkan banyak perpecahan di kalangan masyarakat Islam kita. Ataupun begini kita lihat. Jangan sesekali kita menimbulkan soalan dengan niat untuk meremehkan seseorang. Untuk memalukan dia contohnya. Soalan yang kita sengaja dengan tujuan bergurau tapi untuk menghina dan merendahkan dia. Kan? Atau mungkinlah kalau kita nak apply dalam perbahasan agama contohnya. Kita pergi ke mana-mana pengajian agama, kemudian kita duduk di situ. Lalu kita pun cuba nak try tanya dengan ustaz dekat depan ni kan. Nak tengok tinggi mana ilmu ustaz ni. Kita pun tanyalah soalan-soalan yang sebenarnya tak perlu untuk kita tanyakan kepada ustaz tersebut. Yang semata-mata kita nak test ilmu dia.
Jadi niat perlu diperbetulkan. Ataupun kita nak tanya ustaz ni, tahu ke tak? Kalau tak tahu memang malulah dek ni kan, tak payah jadi ustaz dah. Suruh dia lucutkan gelaran asatizah daripada dia. Kita pun pergi komplain dekat ARS kan, cakap tak layak ustaz ni. Padahal tak semua perkara yang orang tanya pada kita, kita boleh jawab. Okey, tak semua. Sebab tu jangan kecil hati. Kalau ada yang bertanya kepada ustaz, ustazah, kemudian ustaz, ustazah tu tak menjawab soalan itu. Kerana saya juga belajar begini jemaah. Kita tak semua soalan yang diajukan kepada kita wajib untuk kita jawab. Sebab apa? Kadang-kadang kita perlu lihat kepada konteksnya, kita perlu bertemu dengan orang itu, perlu berbual panjang dengan dia, barulah cantik untuk jawab soalannya. Kalau just kadang-kadang biasa orang guna PM tepi sekarang ni, musim kita zaman-zaman sosial media ni, kata PM tepi, DM tepi, hal-hal yang begini, ya sukar. Tapi kadang-kadang ada juga kan orang yang mempertikaikan, yang bertanya pada social media ini untuk melecehkan, memalukan dalam hal urusan agama ini kepada asatizah. Jadi kita kena jaga akhlak kita. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, punca kehancuran yang menyebabkan kita berpecah belah, yang menyebabkan runtuhnya akhlak ataupun menjadi satu masalah sosial dalam sebuah masyarakat ialah kerana kita banyak sangat bertanya dengan tujuan-tujuan yang tidak perlu. Meremehkan, memalukan, menghina dan menjatuhkan air muka orang lain. Lebih-lebih lagi dalam hal agama. Ia dilarang oleh Nabi SAW. Sebab itu di sini, ada 3 pengajaran penting yang ingin saya tekankan sebagai perbincangan kita yang terakhir pada malam ini. Pertama, kita lihat di sini. Sebagai seorang Muslim, daripada hadis tersebut, kita perlu berpegang teguh pada syariat dan menjadikan ia sebagai jalan kesatuan. Apa pun yang kita buat sebagai sebuah komuniti Muslim di Singapura ini, kita bersama-sama berpegang teguh dengan apa yang diwajibkan ke atas diri kita ini. Bila semua orang ataupun kita sebagai sebuah komuniti Muslim, semua kita ni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan juga perlu bersesuaian dengan konteks kita di Singapura ini. Bila kita sama-sama melaksanakan ia dan bersatu, inilah yang menjadikan kita sebagai sebuah komuniti yang kuat. Daripada sudut kesatuannya, bekerjasama dan saling bantu-membantu antara satu dan yang lain. Tapi kalau kita mula, kan yang ini lain, kemudian yang ini pula berbalang, kau salah, aku betul. Akhirnya, kita akan berpecah belah. Inilah yang kita masuk kepada poin kita yang kedua, timbullah banyak perselisihan dalam masyarakat pada isu yang remeh-temeh tau. Bukan isu yang besar, tapi isu yang remeh-temeh yang sebenarnya sudah ada jalan keluarnya. Sebenarnya sudah ada fatwa yang telah dikeluarkan ataupun irsyad yang telah ditampilkan oleh Majlis Agama Islam Singapura kita. Tapi kerana kita suka menimbulkan isu yang remeh-temeh ini, ia menyebabkan berlaku banyak perselisihan, kita mula menimbulkan banyak persoalan yang sebenarnya tidak perlu, akhirnya berlakulah perpecahan di dalam masyarakat. Sebab itu yang ketiga, kita perlu memperbaiki niat kita dalam mengajukan pertanyaan itu. Perlu tak kita nak bertanya? Kalau niat kita adalah baik, niat kita memang betul-betul mungkin kita tidak tahu tentang sesebuah hukum hakam ataupun kita nak mencari jalan keluar pada sesuatu isu yang sedang kita hadapi. Of course saya kata itu bukan satu masalah yang besar. Tapi kalau kita sengaja nak bertanya tentang hukum hakam ini demi untuk kita menguji keilmuan seseorang ataupun demi untuk kita memalukan dia, menjatuhkan air muka dia, maka inilah hal yang tidak seharusnya berlaku pada diri kita. Sebagai seorang Muslim yang baik, Nabi SAW mengingatkan kepada kita apabila ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah,
siapakah di kalangan kami yang boleh dikategorikan sebagai Muslim yang utama ataupun Muslim yang afdal? Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri-ciri Muslim yang baik pada dirinya apabila dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena pada diri dia. Daripada sudut agamanya, dunia dan akhiratnya. Begitulah kita. Bila kita rasa soalan yang ingin diajukan itu tidak ada keperluan, tidak ada kena-mengena dan tak perlu pun untuk kita timbulkan, yang mana kalau kita timbulkan, ia mungkin boleh menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, maka terbaik kita simpan niat kita itu. Jadilah Muslim yang afdal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pengajian kita pada malam ini dan setiap daripada diri kita yang mengikutinya mendapat manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita dunia dan dibawa hingga ke akhirat. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.